Banyak syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala di zaman yang penuh dengan kemungkaran, penuh dengan fitnah, Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita di kalangan ramai manusia untuk buat satu usaha yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Usaha yang pernah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada orang yang paling hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Anbiya alaihi wassalam. Ini adalah satu izzah ataupun satu kemuliaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita. Kita bukan nabi dan kita bukan sempurna, dan kita tidak akan sempurna seperti nabi. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita. Kita lihat ramai lagi orang yang lebih layak dari segi zahir untuk sambung usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan Allah Subhanahu Wa Taala tak pilih. Allah Subhanahu Wa Taala belum pilih. Tuan-tuan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala beritahu dalam Quran, jika kamu bersyukur, maka aku akan tambahkan nikmat. Jika kamu kufur, maka semuanya azab Allah Subhanahu Wa Taala sangatlah. Tanda kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita mengucapkan alhamdulillah, dan kita rasa bahagia, rasa senang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam hati. Dan satu lagi tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita gunakan anggota badan kita, kita gunakan salahiyat kita, kebolehan kita, kita gunakan harta yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada kita sebagai amanat. Kita gunakan segalanya untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa tuan-tuan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala? Anggota badan, harta benda, kebolehan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, ini adalah satu nikmat. Nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini juga adalah amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat adalah untuk kita syukuri, dan amanah adalah untuk kita sempurnakan tanggungjawab yang Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kepada kita. Tuan-tuan yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, elders kita selalu pesan, usaha ni adalah usaha Islam. Daripada usaha ni, bagaimana kita nak lihat sejauh mana pengislahan dalam diri kita, bagaimana ta'alluq kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kita punya khauf kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana tawaduk kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana sabar kita untuk menekan nafsu kita, menyempurnakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana sifat raja kita mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap keadaan, bagaimana keadaan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam kita menyempurnakan segala perintah Allah, meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tuan-tuan yang Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah usaha islah hati kita. Bagaimana sifat-sifat yang mulia boleh hadir dalam diri kita, sebagaimana yang telah didapati oleh sahabat-sahabat tadi. Masyarakat kita di Lewin selalu pesan dalam bayan mereka, usaha ni adalah usaha lendek, usaha kita ambil kebaikan daripada orang lain dan kita berikan kebaikan pada orang lain. Sahabat-sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka daripada bawah, dengan perantaraan usaha ini, dengan perantaraan dakwah mereka, dengan perantaraan ta'lim atau ta'allum mereka, dengan perantaraan zikir ibadat mereka, dengan perantaraan khidmat mereka, Allah Subhanahu Wa Taala telah muliakan mereka. Allah Subhanahu Wa Taala telah tundukkan satu dunia di bawah tapak kaki mereka. Bagaimana sifat-sifat yang hadir dalam diri sahabat-sahabat radhiyallahu ta'ala anhum melalui usaha ini?
Bagaimana sifat takwa mereka seperti mana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Walaupun satu orang khalifah, walaupun satu orang yang telah diberi berita gembira sebagai ahli syurga sejak di dunia lagi, walaupun satu orang yang sangat hampir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat rapat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi bagaimana sifat takut mereka pada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, zaman khalifah beliau, anjing yang mati dalam satu musibah itu pun membuat mereka beliau menangis kerana berfikir apa yang akan dijawab oleh beliau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sifat takut mereka dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga membuatkan mereka tak dapat tidur malam, istighfar, taubat pada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat, solat daripada malam sehingga ke subuh, baca Quran daripada malam sehingga ke subuh. Ini tuan-tuan yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Inilah hasil yang sepatutnya kita dapat daripada usaha yang mulia. Dan sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum, kita bagi tahu sifat-sifat inilah yang membuatkan mereka mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat inilah yang membuatkan musuh-musuh Islam takut pada sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum. Sifat-sifat inilah yang membuatkan Allah Subhanahu wa taala tundukkan seluruh dunia di bawah tapak kaki sahabat-sahabat. Sebab apa? Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada zahir kita. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada rupa paras kita. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada warna kulit kita. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada bahasa kita. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada pangkat kita. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada harta kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala melihat sifat yang ada dalam diri kita. Allah Subhanahu wa taala melihat takwa yang ada dalam diri kita. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala orang yang paling takwa di antara kamu. Dalam khutbah terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam khutbah wada' Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan perkara ini. Takwa yang membezakan satu orang dengan orang yang lain bukan warna kulit, bukan bahasa, bukan sama dia Arab ataupun Ajam, tapi sifat takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui usaha ni ramai kita tengok sahabat-sahabat kita yang telah pergi daripada dunia ni membawa sifat-sifat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan husnul khatimah pada mereka. Dan setiap orang akan mati, kita semua akan mati. Saya juga yang bercakap akan mati. Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan setiap kematian satu orang. Tapi Allah Subhanahu wa taala rahsiakan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan cepatkan satu saat, Allah Subhanahu wa taala tidak lambatkan satu saat. Dan setiap amalan daripada kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap amalan baik, setiap amalan buruk, semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Amalan baik sekecil zarah pun Allah Subhanahu wa taala akan hisab. Amalan buruk sekecil zarah pun Allah Subhanahu wa taala akan. Perkara inilah yang merungsikan sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhu. Perkara inilah yang membuatkan mereka terus maju usaha untuk dapatkan redha Allah Subhanahu wa taala. Usaha sehabis mungkin untuk jauhkan diri mereka daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah maksud daripada usaha kita, tuan-tuan, bagaimana diri kita terutamanya dapat hampir kepada Allah Subhanahu wa taala hari demi hari, dapat jauh daripada azab Allah Subhanahu wa taala hari demi hari. Macam mana taklim tadi profesor kita baca, adakah kamu mengajak orang kepada kebaikan sedangkan kamu lupa pada diri kamu sendiri? Tuan-tuan yang muliakan Allah Subhanahu wa taala,
Perkara ni perlu kita beri perhatian. Apa sahaja peringkat usaha yang kita buat, sama ada makami, infradi, ijtimai, halqa, mahalla, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 7 bulan, 1 tahun, masturat, semua tujuan untuk baiki diri kita. Bagaimana diri kita dapat maju? Allah SWT perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, pelihara diriku wa ahlikum, kemudian orang-orang yang di bawah tanggungan. Kita yang akan dihisab dahulu tuan. Dan tuan-tuan yang muliakan Allah SWT, ini adalah tanggungjawab yang pertama yang Allah SWT berikan sejak kita lahir. Jadilah kamu hamba Allah Subhanahu. Jadilah kamu hamba Allah Subhanahu wa taala. Kunu ibadallahi salihin. Jadilah kamu hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh. Ama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia dan jin melainkan untuk beribadat pada aku, kata Allah. Untuk jadi hamba aku, kata Allah Subhanahu. Untuk kita memperhambakan diri kita pada Allah Subhanahu. Kita tak akan buat sesuatu melainkan apa yang disukai oleh Allah Subhanahu. Kita tak akan lihat sesuatu melainkan apa yang disukai oleh Allah Subhanahu. Kita tak akan mendengar sesuatu melainkan apa yang disukai oleh Allah Subhanahu. Kita tak akan berfikir sesuatu melainkan apa yang disukai oleh Allah Subhanahu. Kita tak akan mendengar, kita tak akan berbuat, kita akan berjalan apa-apa saja melainkan suatu perkara yang disukai oleh Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ini adalah satu kemuliaan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala manusia. Walaqad karamna bani Adam. Aku telah memberi kemuliaan kepada bani Adam. Satu kemuliaan, Allah telah ciptakan manusia ini dalam ajuan yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan dalam masa yang sama Allah SWT jadikan kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah satu lagi kemuliaan yang Allah SWT berikan. Yang mana umat-umat terdahulu, mereka mempunyai umur yang panjang, ibadat yang hebat, tapi haram ke atas mereka masuk dalam surga Allah SWT selagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam belum masuk dalam surga Allah. Dan haram ke atas nabi-nabi yang terdahulu masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala selagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum masuk dalam surga. Nabi Isa alaihi salam minta pada Allah Subhanahu wa taala setelah mendengar fadilat-fadilat umat akhir zaman, fadilat-fadilat kita tuan-tuan, minta pada Allah, ya Allah jadikan aku nabi akhir zaman. Allah beritahu nabi akhir zaman telah hadir. Jadikan aku umat daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala terima. Nabi Isa alaihi salam dinaikkan ke langit dan di akhir zaman dia akan diturunkan dengan mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anggota wudu umat akhir zaman akan bercahaya dan akan mengherankan malaikat-malaikat. Siapakah mereka ini? Mereka bukan nabi. Mereka bukan orang yang syahid jalan Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka? Nur yang keluar daripada anggota wudu mereka, mengherankan malaikat-malaikat. Maka satu suara akan menjawab, mereka adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nur tadi disebabkan wudu mereka. Tuan-tuan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebesar mana fadilat, sebesar itulah tanggungjawab tuan-tuan dimuliakan Allah. Kullukum mas'ulun wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Kamu semua, setiap daripada kamu adalah orang yang bertanggungjawab, diberi tanggungjawab, dan setiap daripada kamu akan ditanya tentang tanggungjawab yang telah diberi. Kita bertanggungjawab untuk semua manusia sampai akhir zaman. Bagaimana setiap daripada umat Islam ataupun bukan Islam, mereka dapat kenal siapakah Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin.
yang menciptakan 7 petala langit, yang menciptakan 7 petala bumi, yang apa sahaja yang ada di antaranya, semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya dalam pengurusan Allah Subhanahu wa taala, semuanya dalam pentadbiran Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala yang memerintah, menguruskan. Tidak ada siapa yang membantu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, dan Allah Subhanahu wa taala yang akan membinasakan. Tidak ada sesuatu yang berlaku di dunia ini melainkan dengan izin dan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana setiap manusia boleh kenal Allah Subhanahu wa taala. Inilah kerja utama Anbiya alaihi salatu wassalam. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budni. Tidak aku hantar mana-mana rasul melainkan aku wahyukan kepada mereka la ilaha illa. Setiap daripada mereka usaha atas kaum masing-masing. Ada yang dihantar untuk satu kaum, ada yang dihantar untuk satu keluarga, ada yang dihantar untuk satu kerajaan, ada yang dihantar untuk satu raja. Mereka fahamkan, mereka beritahu, mereka dakwahkan, mereka kenalkan siapakah Allah Subhanahu wa taala. Inilah faksi, inilah asas kepada segala kebaikan. Ma'rifatullah, kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Kita kenal siapakah Rabb, siapakah yang telah mencipta, memerintah, mentadbir alam ini. Dan begitu juga segala kemungkaran, asas adalah tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kebesaran dalam hati, tidak ada kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam hati. Sejauh mana, sebesar mana kebesaran Allah Subhanahu wa taala masuk dalam hati manusia, sejauh itu kebesaran perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala akan masuk dalam hati. Sebab itu usaha ataupun medan usaha Anbiya alaihi salatu wassalam dan kita umat akhir zaman adalah hati-hati manusia. Pertama sekali hati kita bagaimana hanya ta'alluq kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hati kita hanya tawajuh pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan gembira, tawajuh pada Allah. Dalam keadaan sedih, tawajuh pada Allah. Dalam keadaan senang, tawajuh pada Allah. Dalam keadaan susah, tawajuh pada Allah. Dalam keadaan miskin pun tawajuh pada Allah. Dalam keadaan kaya pun tawajuh pada Allah. Jadi pemerintah pun tawajuh pada Allah. Jadi rakyat pun tawajuh pada Allah. Inilah sifat sahabat-sahabat radhiyallahu taala. Daripada setiap mereka ada yang golongan bangsawan, ada yang gulam, hamba sahaya, ada peniaga yang berjaya, ada peniaga yang biasa-biasa, ada yang ajam, ada yang Arab, tapi hati mereka sentiasa berpaut pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan utama daripada usaha ini, tuan-tuan, bagaimana hati kita hanya berpaling pada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah tujuan usaha kita, bagaimana setiap hati manusia berpaling hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap daripada kita bertanggungjawab dan setiap daripada kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan tanya setiap daripada kita, adakah tanggungjawab kamu telah sempurnakan? Hari ini kita tahu statistik berapa ramai orang Islam di dunia ini, tuan-tuan. Lebih kurang ada 8 bilion. Tetapi berapa sahaja yang Islam, yang kenal Allah, yang mengucap kalimah? Hanya 1,5 bilion, 2 bilion sahaja. Yang lagi 6 bilion, tuan-tuan, mereka tak kenal Allah, mereka tak tahu siapa Allah, mereka tak dapat Islam. Mati saja mereka akan dicampakkan dalam neraka Allah. Tuan-tuan yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat-sahabat. Satu jenazah yang Yahudi kan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok. Nabi
Nabi sallallahu alaihi wasallam nangis. started crying. Seeing that Jadi sahabat-sahabat tanya, Sahabas asked him, "Ya Rasulullah, ni Yahudi. he is general of Yahudi. Dia banyak susahkan kita dalam buat sedap. Why you are so much money? Dia banyak susahkan kita dalam buat sedap." Nabi kata, "Ha, betul. Memang dia Yahudi. Memang dia banyak menyusahkan kita dalam buat sedap. Tapi dia mati saja dia akan masuk neraka Allah." So Nabi I thought yes, it's Yahudi. But before I can make a report about Milky, without 6 bilion tu, 6 bilion. so 6 billion people are going towards Jahannam and they are one kind. Itu yang confirm kalau mati dalam keadaan bukan Islam masuk neraka Allah. Bagaimana yang mengucap kalimah yang Islam tapi tak kenal Allah Subhanahu wa taala, 6 billion people can understand Allah. belum dapat untuk tunaikan solat dengan sempurna. So that they can accept Allah subhanahu wa ta'ala. Satu solat ditinggalkan tuan-tuan 80 tahun dalam neraka. 1 tahun 1 hari sama dengan 1000 hari ini. One salat is into delay, you'll be Dan api neraka Allah Subhanahu wa taala lebih dahsyat daripada api 70 kali lebih panas daripada api. and the akhirah fire is 17 times more intense than the dunya fire. Daripada kuning jadi merah, daripada merah jadi putih, daripada putih jadi hitam. Api itu sendiri warna hitam. Allah. 3000 tahun api neraka dibakar oleh Allah Red, Subhanahu. red, blue, black. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah Subhanahu. Black fire is the most intense fire. Black. Allah Subhanahu wa taala sayang hamba. There is no yellow color what you see like the dunya. Allah Subhanahu wa taala sayang setiap daripada hamba. Allah subhanahu wa ta'ala loves every one of us. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala hantar anbiya alaihi salatu wasallam. So only Allah subhanahu wa ta'ala 124,000 bukan sikit. keeps sending Allah. 24,000. Allah Subhanahu wa taala nak setiap daripada hamba Allah Subhanahu wa taala dikenal Allah Subhanahu. Setiap daripada hamba Allah Subhanahu wa taala selamat daripada api neraka Allah. Every game how to save these people from the fire of God. Allah ciptakan neraka bukan untuk masukkan manusia dalam. Allah subhanahu wa ta'ala did not create to set the insan to set the Jahannam. He did not create the Jahannam for that. Allah Subhanahu wa taala ciptakan syurga supaya manusia duduk dalam syurga. Allah subhanahu wa ta'ala has created the Jannah for all of them to Itu enter the tuan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. This is what Allah wants. Setiap daripada kita bertanggungjawab atas setiap manusia seluruh dunia. Allah. It is Walaupun kita di Malaysia, kita bertanggungjawab untuk orang-orang yang di Asia, kita bertanggungjawab untuk orang-orang di Europe, you have to respond. kita bertanggungjawab atas orang yang belum lahir di atas muka bumi sampai hari kiamat. Europe, America, Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. should be saved to the fire of Kita God. akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta kita, kebolehan kita, anggota badan kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemana kamu guna semua yang Allah Subhanahu wa taala berikan sebagai amanat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan untuk tujuan itu kamu dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dituntut dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum, satu golongan yang telah belajar secara langsung daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam buat usaha Nabi alaihi salatu wasallam. Mereka telah sempurnakan tanggungjawab ini. Mereka telah korbankan diri mereka. Mereka telah korbankan harta mereka. Mereka telah jatuhkan isteri-isteri mereka. Mereka telah yatimkan anak-anak mereka. Mereka telah tinggalkan kampung halaman mereka untuk sempurnakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan rasa kasih sayang mereka pada umat Islam. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Kasihlah kamu kepada penduduk bumi maka penduduk langit akan sayang. Bila radhiyallahu taala anhu di dunia lagi, tapak kaki dia Allah Subhanahu wa taala mendengarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat-malaikat untuk pakai pakaian sama seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu akan dipanggil daripada setiap pintu syurga untuk masuk syurga Allah.
Adapun tuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sayang. Sayang adalah sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala bersifat penyayang dan Allah Subhanahu Wa Taala suka kepada orang yang jadi kita mau sayang pada setiap daripada umat Islam, setiap daripada manusia. Tanda kita sayang pada mereka, bagaimana mereka boleh berjaya dunia dan akhirat. Tuan-tuan yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tanggungjawab kita hanya menyampaikan. Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita untuk sampaikan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga perintahkan kita balighu anni walau ayat, sampaikan. Dan inilah akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, adakah kamu sudah sampaikan ataupun belum? Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan tanya adakah mereka telah Islam ataupun belum, adakah mereka telah mula solat ataupun belum. Tidak. Adakah kamu telah sampaikan? Adakah kamu telah usaha untuk sampaikan? Adakah kamu risau rusing tentang kemungkaran yang berlaku di sekeliling kamu? Adakah kamu pernah fikir duduk sejenak tentang kemungkaran, kemaksiatan yang ada di seluruh dunia? Adakah kamu usaha untuk perkara? Adakah ataupun tidak? Itu yang kita tanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita berjaya tuan-tuan, janji Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana masyarakat kita selalu pesan bagi tahu, kita akan dibangkitkan di belakang sahabat-sahabat dari Allah Taala. Kita akan dibangkitkan dalam saf orang yang telah menyambung usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam di belakang sahabat-sahabat dari Allah Taala. Sebab itu tuan-tuan mulai ihsan dalam barakatuh, selalu doa, ya Allah, janganlah di dunia ni kami dipanggil orang tabligh, tapi di akhirat nanti kami diasingkan daripada orang tabligh. Di dunia kami dipanggil sebagai orang tabligh, tapi di akhirat kami diasingkan daripada orang-orang yang buat dosa. Tuan-tuan yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang memberi hidayat adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Al-hadi hakiki adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Hidayat bukan dalam tangan kita, bukan dalam tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dalam tangan Nabi alaihi wasallam. Hidayat hanyalah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Usaha kita yang diperintahkan adalah untuk kita sampaikan. Kita fikir, kita usaha, kita musyarat bagaimana untuk usaha mereka dapat hidayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di atas masa itu tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala telah beri kita sedikit kelapangan, sedikit kebolehan, sedikit harta. Bagaimana kita nak gunakan semua ini untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala, untuk tinggikan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita usaha bagaimana setiap daripada manusia yang Islam boleh datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, boleh datang kepada perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang bukan Islam, dengan kita dengan dakwah kita, dengan ta'lim kita, dengan zikir ibadat kita, dengan khidmat kita, dengan akhlak kita, dengan muamalat kita, dengan muasyarat kita, mereka dapat hidayah dengan perantaraan sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum. Dengan muamalat mereka orang dapat hidayah, dengan muasyarat mereka orang dapat hidayah, dengan akhlak mereka orang dapat hidayah, dengan ibadat mereka orang dapat hidayah. Ini kita juga tuan-tuan, kita nak usaha bagaimana setiap daripada orang Islam, setiap daripada kita, setiap daripada manusia dapat kenal Allah, dapat hampir pada Allah, dapat hampir pada perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, meninggal dalam keadaan Allah Subhanahu Wa Taala redha, dan Allah Subhanahu Wa Taala masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala buat selama-lamanya. Ini kita syukur Allah Subhanahu Wa Taala telah wujudkan satu suasana di Malaysia. Tidak banyak halangan untuk kita buat usaha. Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan. Allah Subhanahu Wa Taala telah beri kita sedikit kelebihan berbanding negara-negara lain. Bagaimana untuk kita keluar daripada Malaysia? Sangat mudah. Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan. Allah yang mudahkan, tuan-tuan. Tapi kalau kita tidak gunakan, tuan-tuan, kita lah kita tak rebut, kita lah sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum bila ditazkir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam infakkan harta untuk peperangan Tabuk. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu telah korbankan segala harta beliau.
Sayyidina Umar radhiyallahu taala telah merupakan separuh daripada harta beliau. Sayyidina Utsman radhiyallahu taala 1/3 daripada harta beliau telah korbankan jalan Allah. Sebab apa? Ini semua akan jadi aset kepada mereka di akhirat. Satu sahaja dirham digandakan oleh Allah SWT. Allah SWT akan gandakan 700,000 kali, 49 juta Allah SWT. Seketika di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala kira lebih baik daripada beribadah di malam Lailatul Qadar di depan Hajar Aswad. Malam Lailatul Qadar, satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Tuan-tuan yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala berikan, Allah Subhanahu Wa Taala sediakan kita tanggungjawab kita untuk kita apa? Kita ambil apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah sediakan. Kalau kita tak ambil, tuan-tuan, kita lah yang rugi. Kalau kita tak rebut, kita lah yang rugi. Sahabat-sahabat tahu nilai akhirat, sahabat-sahabat tahu nilai amal, sahabat-sahabat tahu nilai surga. Mereka telah berkorban segala-galanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Masya Allah, at least kita percaya pada kita. Mereka telah beri kita banyak takazah, banyak negara. Ya Alhamdulillah, dengan fikir tuan-tuan, dengan fikir sahabat-sahabat kita, 2 jemaah telah dibentuk seperti mana telah beritahu. South Africa telah bergerak, jemaah Norway Alhamdulillah dibentuk. Ada lagi beberapa negara, tuan-tuan, yang belum kita dapat sempurnakan. Jadi setiap daripada kita niat, kita usaha, kita fikir, kita buat tertib. Bagaimana pertama sekali saya dapat ambil takazah, saya dapat jadi orang yang menyempurnakan takazah. Seperti mana sahabat-sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, yang kecil-kecil pun mereka boleh tazkir, mereka sedia keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun mereka tahu Nabi SAW tidak akan beri izin untuk keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala, tetap mereka hadir, bersembunyi di belakang orang-orang tua, di belakang orang-orang yang lebih tinggi daripada mereka, supaya mereka dapat keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka berdiri angkat tangan sambil berjengkel-jengkel supaya Nabi SAW pilih mereka untuk keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka rela bergusti di hadapan Nabi SAW supaya Nabi SAW pilih untuk keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk ni semua sedia, insya-Allah. Jadi siapa yang ada di antara tuan-tuan yang sedia untuk keluar, untuk sempurnakan takazah kita. Baik, Tuan. Sekarang ni kita ada 21 negara kita nak hantar jemaah. Kita perlukan lebih kurang 120 orang sahabat kita yang dah keluar 4 bulan IPP. Orang lama-lama, kalau kita ni yang dah keluar 4 bulan IPP, yang dalam negeri tahun lepas kita keluar dalam negeri ataupun pergi ke Pakistan atau Bangladesh. Baik, siapa sedia? Kita ada 21 negara. 2 jemaah kita dah hantar. Satu jemaah kita dah hantar ke South Africa. Satu jemaah insyaAllah dah ada 6 orang untuk pergi ke Norway. Lepas tu kita ada takazah ke Taiwan. Belanja lebih kurang 700 ke 1000 ringgit saja. Ini cuma 40 hari. Kita nak hantar jemaah ke Thailand juga. Thailand. Indonesia. Kita nak hantar jemaah ke New Zealand, ke UK, ke Belgium, ke Belanda, ke Itali, Algeria, Chile, Mexico, Jepun, Canada, Ireland, Norway, Greece, Vietnam, Australia dan juga ke Amerika Syarikat. Baik, kita nak bentuk jemaah sekarang ni mula-mula. Siapa sedia sini? Jemaah 2 bulan untuk kita hantar ke Amerika Syarikat. Yang dah keluar 4 bulan IPP, bangun insyaAllah. Maknanya yang nak pergi ni dah keluar 4 bulan IPP, belanja lebih kurang RM5,000 saja. Bangun bagi nama. Siapa sedia?
dalam tahun ni. Sama ada sebelum Jun kita, Ogos ataupun selepas Jun kita. Kita buat azam sekarang hari ni. Kita murah kot. Baik, bangun dulu bagi nama. Yang layak, yang nak pergi negara jauh ni, yang dah keluar 4 bulan IPB, tahun lepas mereka keluar dalam negeri ataupun dah pergi ke Pakistan, Bangladesh. Siapa orang pertama? Sila bangun insyaAllah. Bangun, bismillah. Kita pernah hantar jemaah dulu. Jemaah tu kuat ya. Kita pernah hantar tahun bila last kali ke Amerika? 2 tahun sudah. 2 tahun lepas. Orang Amerika panggil kita. Allah. Bangun bagi nama dulu azam. Bagi azam dulu. Allah yang pilih kita. Haji Nurdin tahun lepas mana? Indonesia lah, okey, bangun, okey. Tak apa. Apa ada dalam hati kita sekarang bangun? Mana takaza yang kita nak pergi? Saya dah sebut negara tadi. Kan kita ada 2-3 jemaah nak keluar 40 hari kita ada. Ada juga yang nak bagi nama nak pergi Australia. Semua kita hari ni kena buat azam. Siapa ni? Mana tadi? Idris. Ini saya sebut nama. Orang lama. Bismillah. Dr. Puan tahun ni mana? Dalam negeri ke? Dalam negara. Okey. Yang tahun lepas luar negara, tahun ni kita keluar dalam negeri. Tahun lepas, alhamdulillah syukur, kita punya fikir kerisauan kita lebih kurang 9-10 jemaah negara jauh kita betul. Jadi orang tua kita, elders kita ni dia percaya Malaysia pasport nombor 5, nombor 6 terbaik dunia. Dr. Ismail Iskandar. Maknanya pasport Malaysia dengan izin Allah kita boleh pergi seluruh dunia. Baik, bangun sekarang. Bismillah. Ustaz Isyam mana Ustaz tahun ni? Saya tak sebut nama. Ustaz ke Jepun. Masya Allah. Satu jemaah Ustaz ke Jepun. Sampai saja Jepun gegar. Diorang ingat gempa bumi, bukan. Jemaah Malaysia Ustaz sampai. Lagi. Siapa lagi lah? Jepun Hari tulis tadi. Bila Ustaz? 10 ni. 10 Oktober. Bulan 10. Paling lewat kita keluar bulan 10. Bangi tadi satu jemaah kau. Indonesia. Lepas Jun mana ni? September dalam Indonesia. Hari tu dia buat jemaah negara jauh satu. Dr. Iskandar. Bangi, Malakang Bangi. Siapa kan tentu minta tahu. Mana? Boleh? Itu Bangi Azam Norway. Dr. Iskandar layak. Dia banyak. Bangi ni Allah buat 4 jemaah 3 hari setiap bulan. Malakang paling kuat dekat Malaysia. Ya. Dia orang ni boleh hantar ramai orang lama-lama. Dr. Iskandar boleh buat azam. Satu cuma negara jauh. Kita hari tu kita ada buat Cikgu Syarul. Kita azam 6 negara kan masa bersama Malaysia. Kita sebenarnya Kuala Lumpur ni sehari kira ada lebih kurang berapa sehari? 250 kampung. Semua negara ni Kuala Lumpur boleh tahu tak azam. Kalau kita sungguh-sungguh azam, memang dia dapat. Ustaini, bangun tadi. Ini jemaah nak ke Norway, bangun. Bagi semangat, Norway. Berapa mana yang nak pergi Norway, bangun? Bangun. Dah ada 6 orang nama. Lagi mana lagi? Hijau. Ada 3 orang hijau. Zahari pun Masya Allah akan ikut. Zahari bangun tadi, bangun. Kasih semangat sikit. Pucung ni tempat yang paling kuat jemaah Masturat. Sekarang ni ada satu pasangan dia beritahu saya, dia sedia 40 hari Masturat ke Australia. Satu jemaah, Pucung. Boleh? Zul pergi Norway ya? Masya Allah. Pucung Norway. Cikgu Yusof tahu ni mana cikgu? Dr. Iskandar. Dr. Iskandar. Cikgu Syarul. Merah, hijau ni semua kuat. Dr. Safwan, what is your this year? You can go your last year. Last year okay. Yang tak boleh keluar negara jauh tahun ni, kita keluar dalam negeri. Okey. Dr. Iskandar, Cikgu Syarul. Cakap dengan hasil. Dr. Iskandar seorang, Syarul seorang, Zafri, Masya Allah. dia layak seorang. Nasir mana Nasir tahun ni sih? Nasir kita. Masturat. Tinggal Ustaz Nasir. Mudasir.
Ustaz Munasir. Bagi? Azilan boleh tak? Tahun ni? Lokal, okey, Azilan lokal. Lagi? Khairul? Tahun ni lokal? 4 bulan IPB? Siapa sini yang azam untuk 4 bulan IPB? 4 bulan IPB, yang belum lagi keluar 4 bulan IPB. Pakistan, Bangladesh. Abang bagi nama, Masya Allah Haji. Nama apa Haji? Siapa lagi? Bangun. Tahun ni kita keluar 4 bulan. Masya Allah, siapa nama? Zuraidi. Nur Zaidi. Masya Allah. Rosli. Lagi. Tulis nama. Haji nama apa Haji? Wan Rosli. Masya Allah. Lagi? Ramai kita keluar 4 bulan IPB, 2 bulan Pakistan, 2 bulan Bangladesh. Masya Allah. Sufian, Masya Allah. Sebelah Sufian siapa? Adil, bangun Din. Masya Allah, lagi. Kita buat azam. Tahun ni kita bentuk 3, 4, 5 jemaah pergi 4 bulan. Masya Allah. Idris, jangan kita tengok ada duit atau tak ada duit. Kita buat niat, kita minta doa, Allah keluarkan kita. Ustaz keluar setahun. Yang tak keluar, yang belum keluar setahun. Paling kurang 4 bulan. Lagi tuan. Orang Bangladesh, Pakistan mana? Any student? What is your tension? Lagi. Masya Allah. You, when you finish your study. Okay, Masya Allah. Muhammad Sa'ad, stand up. How many Pakistan ready for 40 days? 44 orang Pakistan. Julai ni diorang dah ada senarai nama dah. How many jemaat, Muhammad? 44 orang. 4-5 jemaat, insyaAllah. So you have to bring all of them tafakur so that they become strong. Diorang telah buat fikir tuan, 44 orang nak keluar 40 tahun. Takkan Melayu kalah dengan Pakistan. Kita di negara Malaysia, semua kita boleh keluar. Ustaz ni tadi ada apa? Negara jauh, Ustaz Munasir tadi negara jauh siapa lagi yang layak negara jauh? Bangun. Lagi. Pak bulan IPB bangun lagi. Siapa lagi? Pak bulan IPB bangun. Lagi. Yang belum keluar 4 bulan IPB. Belanja lebih kurang dalam berapa untuk terbakar? 4,000. 4,000 saja. 2 bulan Pakistan, 2 bulan Bangladesh. Atau 2 cilah Pakistan, 1 cilah Bangladesh. Baik. Sekarang ni kita nak tashkil. Okey, sekarang ni kita tak sebajur kita dah dekat. Kita tak nak satu orang pun orang Malaysia yang tak keluar jemaah. Ini tashkil serius kita tahun ni. Semua kita yang tak boleh pergi mana-mana, macam contoh negara jauh ke apa, tahun ni kita keluar 40 hari dalam negeri. Baik, sekarang bangun sekarang. Yang tahun ni untuk nak pergi sebelum Jun ataupun selepas Jun. Bangun dulu, ramai-ramai. 40 hari dalam negeri. Bangun, lagi, bangun. Insya-Allah, lagi, bangun. Lagi. Yang dalam negeri, lagi, bangun lagi, ramai-ramai. Kita semua keluar. Kalau kita 14, 15, 16. Duduk, bangun dulu. Kita nak tengok orang ramai. Lagi, 40 hari dalam negeri. Ambil nama, lagi. Kalau kita tak buat azam, tak kuat. 2 bulan lagi, masalah. Dr. Miskandar, masalah. Haji Suhaimi, Wan Suhaimi 40 hari. Arif 40 hari. Sufian 40 hari. Ustaz Suhaimi 40 hari. Masalah. Lagi. Jimmy kita 40 hari. Nama je? Abzah. Masyaallah. Ustaz Nurul Haq. Semua kita jangan satu orang pun tahun ni tak keluar 40 hari. Kita tak semua jual kita ni, masyaallah. Ramai-ramai keluar 40 hari. Pakistan ada 44 orang nama. Masyaallah, bangin. Haji Rosli, tahun ni berhenti. Haji Rosli tahun ni. Lepas tu, dalam negeri. Masyaallah. Masyaallah. Lagi. Masyaallah. Ni
Ini pelajar. Adham. Ha? Masyaallah. Adham. Adham. Hussein, masyaallah. Saya tak nampak orang Bangladesh bangun. Mana orang Bangladesh? Mana? Mana? Iqbal, Bangladesh berapa orang? Seorang Kijabi. Berapa jemaah mau keluar? Takkan tak ada. Berapa? Masyaallah, Bangladesh mau tunggu pergi Bangladesh. Okey lah, mau keluar Bangladesh. Malaysia tak mau keluar. 36 kan? Bagus. Bila mau keluar? 4 bulan 4 bulan. Orang Pakistan yang belum lagi 4 bulan Pakistan mau keluar Pakistan 4 bulan. Jadi kita sekarang ni tuan, siapa lagi yang belum bagi nama 40 hari dalam ni? Bangun. Yang belum bagi. Allahu Akbar. Cikgu Ali. Cikgu Ali ni dia nak keluar mana-mana dah. Nak pergi, tapi kita masa mesyuarat. Tapi dia punya umur 80 pun nak keluar dah. Rasanya Cikgu Ali ni kira aku umur paling tua. Paling tua, paling lama dan jasbah paling kuat. Dan malu kita yang muda tak nak keluar. Malu. Kita punya tukang masak Muslim ni pun insyaAllah dia boleh kalau dia Muslim apa dia? Pak Malik, kau tahu di mana? Jadi dia orang lama. Sekian kali khidmat masak. Sarazi, bangun Sarazi. Sarazi dia beritahu saya, dia sedia, okey tuan. Sarazi dia sedia 40 hari masturat cuti sekolah. Baru satu pasangan. Jadi kalau syurah izinkan, kita nak tashkil satu jemaah 40 hari masturat ke Australia. Ataupun sebab kita ada tanggapan ke Australia. Siapa sini yang layak untuk bersama dengan dia? 4 pasangan, 5 pasangan boleh? Kita tuliskan tak? Boleh? Oh ya betul. Betul. Siapa yang ni? Siapa ni? Boleh, kau boleh. 40 hari masturat. Okey, come on. Boleh dulu. Cuti sekarang. Okey, masyaallah Zafri. Bila kita bawa isteri kita ke rumah masturat, inilah hadiah paling istimewa. Lagi 3 orang sama dia. Tanda kita sayang isteri kita. Tahun lepas kita hantar jemaah ke Zambia masturat Haji Barudin. Ke mana lagi kita minta hantar masturat? Itali. Masturat Itali. Lagi tuan, siapa dia? Mohon sangat, ini Bank Pakistan Ursuala Lady 40 days masturat to Australia. Those who are qualified. Dr. Zahir Zab, long time in Malaysia. Taiwan. Mashallah, okay. Stand up. Mashallah. One Jumat to Taiwan. 6-7 people is good. Only 40 days Jumat. I think 30 days. Australia. Australia or Taiwan? Okay, mashallah. One Jumat. Mashallah. Okay, good. Okay, tuan. No, Taiwan tak hospital. Tiga orang. Saraji, siapa lagi nama? Cikgu Syarul. Boleh, Cikgu Syarul sendiri.